percutian terakhir. Dia orang dah nak balik ni. Apa lumpur-lumpur? Sana tak boleh ni. Sini je. Jom. Air hutan Lipur Lenggeng. Yang makan. Apa beli kecil? Tak besar aja. Kat situ kan teduh tu. Kenapa nak kat panas tu? Tu ada kursi ekstra lagi. Ha, jom. Pindah sana. Ada kursi ekstra lagi. Penat tak bawa barang? Wah, ni tahu. Tak apa bahasa tak faham. Bengong dia ni. Short. Nak balik pekan ni. Nak balik pekan. Kami nak balik pekan. Bila nak buat drama ni? Nak balik kuat. Buat biasa. Ubat kuat. Ni tak boleh makan ni aku punya. Ada mangga kat ni. Untung Iman dapat mangga awal-awal. Kita apa itu kan? Saya rajin tau. Pagi subuh masak Maggi. Awal dah dapat tu. Kesian tu, pagi dia masak. Kan? Kan? Maggi kosong. Pagi-pagi dah masak. Kena ke perut ni je. Yang kau ni bang hampa aku kenapa? Pagi tidur. Okey. Kami dah nak gerak balik. Mereka pun dah nak gerak balik ke Pekan Pahang. Sekitar jam 4 petang kami bersurai dari hutan Lipur. Inilah video perpisahan. Nak kata tamat belum, cuma berpisah sekejap. Tamat tak ada lah. Tak ada erti tamatnya. Ni gambar. Bergambar. Ha, ini. Harap-harap cewek-cewek adalah minat.
Ni lagi handsome tapi muntah. Hai, jangan macam tu kali tu. Janda jangan ambil dia ni. Muka je kacak tapi naik kapal flight pun dia tak nak. Apa ke benda. Baik Aca. Baik kah? Jangan lelah. Ni orang pekan ni. Gila dia ni. Sot. Dia bagi kita gila. Ini aku dah nak buat lagi. Apa ni? Entah tak tahu dia. Sot. Sot. Apa perpisahan ni nak wish apa, nak ucap apa? Selamat tinggal. Selamat tinggal tu je. Cakaplah sini. Apa cakap ke tepi? Apa kata-kata terakhir? No. No. Kata orang kata betul. Dia kata apa ni, kata-kata terakhir no. Belum balik cek dulu apa yang patut. Itu kedai RM2 tu. RM2. Kolen. So untuk cemen. Untuk cermin. Kau sabun dulu. Sabun Okey. cemennya. Okey lah. Bye bye. Kali. Ini dekat kali sekali. Entah ni lah. Kamu kan. Kepala Mina. Kancil aku juga yang jadi mangsa. Famous kancil. Mira. Ada kenapa? Rindu. Di saat-saat terakhir. Aku selalu tersenyum bila engkau mencuri hatiku, dan aku amat menyukaimu. Dalam mimpi tidurku, ya Tuhan, adakah ia jodohku? Ku berdoa dan ku mohon kepadamu, agar tercapai citamu. Aku telah jatuh cinta, dan ku coba mendekatinya. Dari hatiku ada keikhlasan. Ya Tuhan, adakah